Saya setuju dengan saya secara pribadi. Hai, Assalamualaikum. Ini baru tadi. Okey, sidang parlimen tadi. Nampaknya PM kita mungkin bersetuju akan hantar pasukan-pasukan pengaman di dalam Palestin. Kita tengok pada apa yang terjadi pada perbincangan Liga-Liga Arab 2-3 hari inilah. Okey, apa-apa pun kalau tiba-tiba ada soalan yang muncul. Okey, dekat dalam apa tu post berita tu. So jadi aku nak bagi tahu, kita bukan kali pertama ya menghantar pasukan pengaman. Kita dah memang salah satu negara yang banyak menghantar pasukan pengaman daripada dulu lagi. Daripada mungkin orang yang komen ni tak lahir lagi. Okay, kita memang dah hantar pasukan pengaman. Sebab apa? Kita di bawah PBB, OIC dan ASEAN. Sejak daripada Merdeka lagi kita dah hantar. Okay, aku listkan sikit. Okay, kita pernah hantar dekat Kongo, Republic of Democratic 1960-1963. Kita pernah hantar dekat Kamboja. Okay, Cambodia dalam bahasa Inggeris dia 1992 ke 1993. Kita pernah hantar ke Somalia. Okay, 1993 sampai 1994. Okay, lepas tu kita pernah hantar ke Bosnia and Herzegovina. Ni yang paling famous sekali, 1993 1958. Kita pernah hantar ke Timor Leste. Okay, kita pernah hantar pada tahun 1999, tahun 2002. Kita pernah hantar ke Lebanon. Okay, 2007 sampai sekarang masih lagi konflik di antara konflik Israel dengan Hezbollah. Okey, lepas tu kita pernah hantar ke Sudan. Sudan sampai sekarang daripada tahun 2005 sampai sekarang. Konflik dia konflik perang saudara ataupun perang di antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Okey, siapa yang banyak komen Sudan tak ada orang hantar ke tempat lain? Ada. Kosovo, okey, sampai 1999 sampai 2008. Kita pernah hantar ke Mindanao, Filipin Selatan. Kita pernah hantar daripada tahun 2004 sampai sekarang masih ada. Okey, pasukan pengaman. Kita pernah hantar ke Nepal tahun 2007-2011. Lepas tu kita pernah hantar ke Sahara Barat. Siapa tak pernah dengar? Western Sahara dari tahun 1998 sampai sekarang masih ada. Sebab pertikaian wilayah macam tu lah. Lepas tu kita pernah hantar ke Mozambik. Mozambik kita pernah hantar ke 1993 ke 1994. Aceh, Indonesia 2005 sampai 2006. Lepas tu kita pernah hantar ke Republic Democratic of Congo sekali lagi. Sebab tahun 2023 sampai sekarang. Okey, ringkas dia, kita dah banyak dah hantar. Bukan baru hari ni nak orang kata kita sibuk nak pergi hantar. Di bawah ASEAN, PBB, kita memang banyak dah hantar pasukan-pasukan pengaman. Itulah tindakan kita sebagai salah satu negara yang membantu negara-negara lain dari sudut ketenteraan. Okey, jadi janganlah pelik sangat. Janganlah pula kita mengharapkan pula pada tentera ni kan. Banyak lagi dalam Malaysia ni, banyak lagi perkara perlu diperbaiki. Takkan tentera nak pergi baiki rumah kau? Takkan tentera yang nak pergi perbaiki politik? Takkan tentera yang nak pergi makan orang susah? So tentera kerja tentera, kerajaan yang bahagian-bahagian lain kerja bahagian-bahagian lain, polis bahagian-bahagian pengaman dalam negara. Okey, lepas tu NGO ataupun orang-orang kerajaan nolong orang susah pula. So masing-masing bahagian masing-masing. Jangan jadi macam sumut itu. Semua pergi 30 orang. Lepas tu Freedom Fortilla pergi 9 orang. Orang dalam Malaysia banyak lagi susah. Takkan nak agakkan diorang. Masing-masing tugas masing-masing ya. Okey, apa-apa pun, it's a good news. Di salah satu kita tak dapat pergi, at least wakil negara kita ada ke sana untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana. Apa-apa pun, see you guys. Bye.